Assalamualaikum, what's good? It's your boy Brother Big. Selamat kembali ke episod terbaru Otak Lelaki, di mana kita menyelami apa yang berada di dalam otak seorang lelaki. Bersama saya pada hari ini, mungkin saya behave, mungkin saya tak behave. Sebab tetamu saya akan memastikan saya behave atau tidak. Tapi jangan risau, kita tetap akan, orang kata, have fun. Di sebelah saya, guest artis yang pada saya buat pertama kali cukup special. Saya ingin persembahkan Imam Muda Ashraf. Assalamualaikum Ustaz Ashraf. Waalaikumsalam. Bik, Allah Bik. Kena konon sikit Bik. Kena konon. Takut tertarik Ustaz tergerak apa ya. Tak tahu. Sihat Ustaz? Macam ni lah. Simple. Cuma nampak lagi sihat, lagi big, lagi sihat. Macam tu lah. Tapi sihat, simple, handsome. Siapa dia tu? Kita dua. Kita 84. 84 memang kita semua dia. Main generasi pula. Imam Muda Ashraf ataupun Ustaz Ashraf. Okay guys, seorang juara musim pertama pencarian Imam Muda. Musim yang pertama. Kita lebih senang ke Ustaz Ashraf, boleh Panggil apa pun boleh. Jangan macam tu. Boleh. Ustaz panggil Ashraf apa-apa. boleh. Kan terpikat dalam kepala nak panggil mam ke apa ke. Boleh, Tiger boleh. Ush, Boleh. Tiger Boleh semua. Boleh semua. Okay Ustaz. Apa program terbaru? Program terbaru. Kita ni orang lama dah. Bila sebut Imam Muda ni cerita 15 tahun sudah Bi. Tapi title tu Imam tua dah Bi. tak apa. Muka pun kerut kan. Kerut tu banyak pengalaman. Kita 84 sama tapi Bi nampak muda. Tak apalah. Ada pakai? Tak ada pakai. Tak ada pakai. Putih kat bawah ni. Putih-putih kat bawah ni. Program macam tu lah Bi. Kita hari-hari ustaz kan. Kadang-kadang dia mengajak surau masjid. Alhamdulillah. Okey lah tu. Okey lah. Tak ada apa, niaga macam biasa. Adalah program ni ada mission-mission pasal NGO, ada juga plan. Setakat ni kira saya ni tiap hari duk pick up pasal podcast ni lah. Tu dia. Ada benda nak luah kan Ustaz? Tak ada. Tak ada ya kan, benda nak luah kan kalau duk pick up podcast ni macam simpan. Tak ada. Okey, tadi Ustaz duk sebut sampai perniagaan. Berniaga ni kan. So Ustaz usahawan kan. So dari Imam Muda menjadi seorang usahawan. So macam mana tu? Apa usaha ini disebabkan, apakah usaha ini disebabkan oleh populariti yang ada selama apa tadi Ustaz cakap 15 tahun itu. Okey, bila cerita tentang niaga lah. Niaga ni satu kena jiwa. Kita tengok ramai, saya pun tengok ramai kawan-kawan juga yang mungkin glamour top lah, top. Tapi ada ketika mungkin lah orang berniaga ni kadang-kadang dia kena rimbuk, kena sepak, kena terajang, dia bangun balik. Setengah orang mungkin dia kena sepak sikit, dia rimah. Dia rimah, dia keluar, dia balik, dia pun stop. Jadi kita ni ada jiwa juga daripada muda-muda dulu berniaga. Faham? Cumanya bila dah orang kenal tu, yalah bonus lah sikit. Dan saya sendiri, kita ni kadang orang duk cakap macam-macam lah kan. Kau nak dapat duit ni daripada mana? Kau nak dapat daripada ceramah ke? Kita ni teringin nak berjalan merata. Faham? Kan? Sagi nak dapat duit kot ceramah semata-mata nampak sangat macam orang kata dapat rezeki semua pakat pasal ilmu kita je kan. Jadi fikir-fikir balik, kena ada bisnes sendiri. Ini saya punya pandangan lah. Saya tak nafikan orang yang kalau nak ceramah-ceramah, saya tak nafikan orang lain lah. Masing-masing punya pandangan lah. Betul. Kita sendiri kita rasa kita pun nak pergi berjalan, travel merata, teringin nak ada duit sendiri, niaga sendiri. Buat apa nak malu kan? Betul. Orang duk berniaga benda tak betul pun, orang buat benda yang tak betul pun tak malu, takkan aku niaga nak malu kan? Ambil je untung kan? Ya, jadi kita berniaga. Niaga sikit, kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah. Dia bukan apa Ustaz, saya minta maaf saya mencelah. Dia bukan setakat ibarat kalau Ustaz nak bergantung kepada ceramah sahaja. Kira kalau Ustaz berniaga tu expand lah. Membuka. Ada lebih pada satu orang kata gaji lah orang kata kan.
Dia tak ada masalah pun. Kalau ustaz mana-mana contoh dia nak ambil upah ya boleh dibenarkan. Kita mazhab Syafi'i boleh, tak ada masalah. Ustaz-ustaz mana pun nak mengajar, dapat duit, silakanlah. Tak ada masalah. Cuma bezanya kita ni demand tak demand itulah. Betul. Tapi peribadi saya sendiri, Betul. saya rasa macam saya clear. Kalau orang nak tanya pun orang cakap tengok kau ni pakai kereta apa, rumah macam mana, jalan merata tempat, ni semua ceramah ni. Kita tak nak macam tu. Saya sakit, kita dengar tu kita tak seronok. Jadi buat betul-betul niaga. Niaga pula kita bukan niaga yang macam niaga main-main lah. Kita tak nak main-main, kita betul-betul berniaga. Berniaga betul-betul, all out lah. Bila berniaga. Tak ada lah baju yang kita jual tu kita cakap, okey baju ni aku baca 30 juzuk, kau nak beli tak? Tak ada lah. Allahuakbar. Tak ada lah. Ada yang buat macam tu. Nak baju betul-betul, jahit betul-betul, silang betul-betul. Kawan-kawan semua, rakan-rakan semua faham. Yang sama dalam industri faham. Yang ini berniaga betul-betul, bukan berniaga sekejap-sekejap. Tak. Kita nak jual betul-betul. Bukan jual agama, jual baju. Betul. Betul-betul lah. So, daripada situ ustaz memang ustaz tak ada dapat apa-apa orang-orang lain kata ke apa, tak ada. Memang alhamdulillah cantik lah. Kata ni Big. Apa benda orang tak kata? Betul. Yang tu ya. Apa benda orang tak kata. Tapi dia cantik. Orang Melayu kita akan cakap dulu Allah bisa Tegal biasa. Betul? Betul. Lama kena maki ni. Tepu. Contoh lah Contoh, kan. Tapi Alhamdulillah lah taklah kena maki teruk sangat. Yang kita yang lepa duk maki tu pun kadang-kadang betul juga kot. Contoh cara kita mengambil. Cara kita mengambil yang lepa duk puji tu pun boleh jadi tak betul tahu mana pun. Kita bukan macam tu yang lepa duk puji tu. Tapi kita duk seronok orang duk puji. Orang puji ni walaupun kita tak macam tu kita seronok. Tapi kalau orang kutuk, walaupun yang kutuk tu betul, kita sakit hati. Padahal betul lah, memang kita macam tu. Jadi, benda tu jalannya lah. Penerimaan lah Ustaz. Penerimaan. Cara seseorang individu tu ambil masuk. Kalau okey, positif. Macam mana orang tu nak serap? Orang kita panggil serap lah. Serap. Ada orang jenis serap. Dia kering serap span. Senang perah keluar tu. Betul. Itu dah tak ada masalah dah tu. Ya, ada orang yang jenis cushion ni. Payah nak keluar balik. Dia serap lama. Serap lama tu insya-Allah. Lama pun dia nak buat tu jalan lah. Ada orang kering tu macam kalih ayam. Tak rasa heran langsung. Orang maki dia buat heran dia buat tak tahu, dia golek buat tak tahu. Itu masing-masing lah. Masing-masing. Ada yang macam tu dia pun fikir dia tak kacau orang. Ya. Dia jalan je lah. Betul. Dia tak ada buat salah. Benda pun cantik dia buat. Kan? Dia tengok depan. Berapa nak tengok kiri kanan, tengok belakang. Ya. Yang macam ni bagus. Yang kalau ada rasa lain-lain ke apa, mungkin boleh datang jumpa kami ke. Kita cakap elok-elok sikit lah, tenangkan keadaan. Tapi mana tahu rasa nak marah tapi nak jalan depan pun angin kibas ikut telinga ni keras kan keras kot. Tapi steady lah. Lama-lama orang kata kalau nak jadi orang besar ni kena jiwa pun besar. Jadi kita pun okey lah. Netizen ni ada juta orang. Memang. Netizen. Dia bukan satu orang peribadi, dia satu institusi jabatan netizen. Dia lain. Sekarang sudah menjadi jabatan. Betul. Dah. Menjadi satu jabatan yang badan berkanun ni. Itu jabatan tu, apa segala kanun ke apa akta sendiri bikin ni Ustaz. Sendiri bikin ni. Kita nak tahu, kita kena fahami, kena menjiwai. Mungkin Ustaz sudah menjiwai lah kot kan. Sebab tu insya-Allah lah kan. Okey Ustaz. Persoalan saya yang seterusnya. Sejak juara musim pertama, pandangan netizen untuk menjadi seorang ustaz pun mungkin ada yang pandangan yang berbeza kan. So soalan saya, susah atau tidak nak menjadi ustaz ini? Realitinya macam mana? Komen tentang ustaz zaman sekarang ini. Adakah sekarang pun kita lebih kepada kejar glamour sahaja? Realiti nak jadi ustaz tu maksudnya nak hidup sebagai seorang ustaz ke? Ataupun nak digelar ustaz tu? Itulah sebab tu maksud soalan saya tu, sejak ustaz keluar menang juara musim pertama tu kan, mungkin persepsi orang awam tu dah lain. Dia sebenarnya macam mana masyarakat menganggap dan mengiktiraf orang tu ustaz. Itu satu. Ada orang yang dia tak mengaji bidang agama pun, tapi kalau dia cakap sikit nampak macam ke arah agama ke apakah, kadang orang boleh panggil ustaz juga. Dia jadi mutawif ke, dia je ubat-ubat macam ruqyah ke. Contoh ustaz juga. Itu tak kata macam mana nak kata seorang tu ustaz. Kami macam kita ni, kita yang mengaji ni kita boleh anggap lah
Okay, yang ni ustaz betul ni. Dia mengaji daripada mana? Okay, basic dia sekolah agama begini. Dan kita pun tahu sekolah agama ni akan jadi macam ni. Hang kalau mengaji tahfiz macam ni, hang akan jadi macam ni. Dia boleh tahu yang ni tahfiz dalam sijil apa, yang ni bidang apa, yang ni tablik punya ke, yang ni Mesir punya style ke. Okay, lepas tu dia habis mana? Sanawi. Okay, ni pondok pula ke, yang ni universiti pula ke. Kita boleh agak kalau kita mengaji lah. Okay, tapi orang masyarakat awam dia tak fikir lah. Lepas tu kita boleh agak lah. Dia ni pandai bab muamalat ni, bank-bank pandai. Dia ni bab ibadat pandai. Dia ni bab hukum hakam munakahat pandai. Kita boleh agak, boleh bau. Yang ni pandai tafsir, ni pandai hadis, pandai sirah. Boleh bau lah kalau orang mengaji. Tapi kalau orang biasa, siapa boleh cakap dengar bunyi Arab sikit pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia anggap ustaz dah. Betul. Okay. Tambah janggut pula. Yang ni masuk syurga lagi awal pada saya. Jangan macam tu ustaz. Betul. Jadi macam mana? Jadi kalau kita kata, okay, dan ni yang program Imam Muda ni, dia bukan program kita jadi ustaz sebab program tu. Sebab kalau sebelum jadi program tu pun, program tu 3 bulan. Tapi sebelum program tu, hak duk masuk ni semua, hak duk tapih ni semua, lepas tengok juga background. Sebab 3 bulan dia nak tapih, keluar tu nak jumpa dengan orang, you cakap apa orang tanya sekarang. Orang nak tahu, orang boleh menilai lah. Jadi kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah, mengaji Kelantan, mengaji dekat Penang, ada sijil tu, ada sijil ni. Walaupun sijil itu taklah menggambarkan orang tu alim. Tapi hari ni orang nak tahu, you main mana? Hang main mana? Macam orang tanya tauliah. Taklah kata yang ada tauliah tu semuanya alim. Tapi paling kurang, okay, ada orang endorse dia ni. Okay, dia ni betul. Ada kapasiti untuk cakap. Contoh. Jadi kita ada lah sikit. Bila dah hidup sebagai ustaz, dia macam mana? Macam hang jadi doktor. Tiba-tiba hang nasihat kesihatan, tiba-tiba hang tak jaga kesihatan. Dia nampak macam tak cantik lah. Betul. Betul tak? Betul. Kan? Hang polis. Contoh kan. Hang duk cakap peraturan macam ni, tiba-tiba hang sendiri orang kata, dia keluar Penang tak apa. Keluar saya. Apa hang ni macam ni kan? Sama macam ustaz. You duk cakap tentang halal, haram, tiba-tiba orang mesti nak tengok juga. Walaupun ustaz tu manusia. Dia nak tengok juga. Okay, ustaz, dia cakap halal, haram, dia praktis tak? Benda itu kalau ikutkan lah. Tidak ditanya tentang takwa seorang ustaz, tetapi ditanya fatwanya. Ditanya tentang hukum hakamnya, ilmunya. Itu asas. Sebab takwa ibadat orang, kita bukan tahu. Ada orang dia tak alim tapi ahli ibadah, ada. Dengan ibadahnya lagi hebat pada ustaz. Tahajud tak tinggal, ibadahnya, tawaduknya hebat. Tapi mungkin tak ditanya ilmu pada dia. Tanya pada dia tentang apa amalan dia. Kita belajar bersifat dia, perangai dia, akhlak dia bagus. Tapi sebahagian ustaz, kita tak tanya pun amalan dia malam-malam. Kita mungkin tanya dia pasal hukum. Apa hukum ustaz? Cerita sikit tafsir, kami tak pandai. Tapi biasanya bila dah dia ada ilmu, takkan malam-malam dia tak beramal ilmu yang dia kata tu. Macam betul. Itu you janganlah anggap kita satu pihak, kita janganlah anggap ustaz tu sempurna, tu satu. Betul. Dalam masa yang sama, ustaz tu pula jangan duk anggap orang tak perhati, orang perhati. Itu paling penting juga. Kita jaga bawa nama agama pula, kena jagalah. Saya pun bukanlah kata baik sangat. Tapi tak boleh nak cerita kat semua orang hak buruk. Faham? Ini podcast ni, boleh cerita. Nak satu lagi ustaz, lagi bila pun dah dia pembawakan tu datang daripada rancangan reality television kan. Itu pun mempengaruhi juga jabatan netizen ni yang mungkin ada macam mana kata expectation tu tinggi ataupun itu daripada diorang lah. Kan dia kata ni ustaz imam muda. Expectation aku dekat engkau patut tinggi. Kau patut tunjuk contoh yang baik. Yalah, sebab kita banyak program reality menyanyi, reality macam-macam. Jadi orang anggap you keluar daripada program tu. Contoh, you ni ada sertifikat kan sebelum ni 3 bulan ni kot orang undi hang kot. Saya tak ada orang undi waktu tu. Faham. Kita ada juri. Contoh, tapi nak lawan apa dengan netizen bergaduh banyak-banyak. Biarlah netizen kata hang mengaji pun 3 minggu 3 bulan dia orang pilih astro pilih, contoh lah kan. Kita kata ikut sukalah nak kata apa. Buat apa kita nak bergaduh dengan orang. Okay, kita buat kerja kita satu. Tapi dah 15 tahun dah. Alhamdulillah. Cerita reality TV pasal
benda agama pun dah macam dah lama dah tak ada ni. Faham. Orang kata stop sekarang, stop. Dah stop lama dah. Apa nak stop sangat, dah stop dah semua pun 7-8 tahun dah tak ada dah. Tapi bila ada isu, adalah seorang dua ke apa ke. Biasalah. Sebab kalau orang tanya yang masuk reality TV agama ni kat 200 orang Ustaz. Lebih. Panggil Ustaz pula tengok janggut dia. Kat 200 orang. Ramai. 200 Macam-macam. Kat Jabatan Mufti ada, dekat Jabatan Agama ada, Pusat Zakat ada, kat bank apa geng-geng syariah punya pegawai. Merata. Ada balik Mesir saja 25 orang. Yang dah doktor saja 2-3 orang lah. Doktor pengajian Islam saja berapa ramai. Pengetua pada Mak Tafiq kat 10 orang memiliki. Rumah orang tua pondok pun ramai. Tapi kalau ustaz buka pondok tak viral lah. Tapi kalau ustaz pergi clubbing, Ustaz pergi clubbing, kita hold kejap. Kita habiskan segmen pertama ni. Kita nak lebih bincang tentang realiti menjadi seorang ustaz ya tuan-tuan dan puan-puan. So otak lelaki akan menyelami lebih dalam lagi di segmen yang kedua kembali selepas ini. Okey, kembali kita Otak Lelaki segmen yang kedua. Masih lagi bersama Ustaz Ashraf. Ya saya. Nampak sesempoi-sempoi Ustaz ini. Rupanya sebaya. Kan? Sama no. Kita nampak macam tak. Tu ada pakai apa? Awet muda kuat. Ada pakai. Cuba kita pakai ikan bilis. Pakai ikan bilis. Nak tahu kenapa nanti insyaAllah kita bawa. Okey, tadi saya ada sebut tentang realiti menjadi seorang ustaz. Okey ustaz realitinya menjadi seorang ustaz kalau daripada pandangan awam sering dipandang mulia dan sempurna. Ini pandangan awam ustaz Right. Okey. Tetapi hakikatnya itulah. Kita semua manusia biasa. Boleh cerita sikit ustaz sisi realitinya macam mana? Okey, pertamanya dia ada sisi belakang tabir, depan tabir. Itu biasalah. Biasa. Okay. Kalau kita kata belakang tabir, apapun kita nak jadi baik, belakang tabir ke depan tabir. Cumanya ada part-part depan tabir tu mungkin dia behave sikit dari sudut walaupun dia tak ada kaitan dengan hukum haram. Tapi contohnya kalau kita nak pakai baju, contohnya nak rock tak rock pun dia teringat makmum kat belakang aku ni tok imam. Contoh, dia ada benda juga. Bukan benda haram pun. Dia pakai baju biasa je, rock je. Tapi disebabkan dia rasa orang nampak. Tapi kalau kat belakang dengan kawan-kawan yang faham masalah semua, okey je. Okey, itu satu. Nombor dua, realiti ustaz. Ustaz ni kalau kita nak mengimbau zaman dulu, ulama-ulama dulu panjang cerita. Dr. Yusuf Qaradawi umur 12 tahun tak main bola. Sebab orang panggil dia Syekh. Imam Syafi'i pun pegang tongkat. Waktu umur kat 30-40 lebih. Sebab apa? Orang panggil Syekh. Nak nampak haibah tu. Nak nampak wibawa tu. Wibawa, kita panggil wibawa lah. Imam Malik pun dia tidak pakai baju melainkan pakai baju yang cantik ketika nak baca hadis. Sampai orang tengok sebab dia nak jaga. Sebab bila orang nak ambil agama, nak ambil daripada siapa? Itu yang kita pun kena begitu. Saya pun ada rasa macam tu. Orang nak ambil ilmu daripada aku. Yang duk main ni semua yang soleh-soleh. Tiba-tiba kita loklak. Dia tak cantik lah. Jadi kita pun jaga juga. Tapi realitinya di belakang, kalau kita kawan-kawan ustaz bergurau, sakan. Itu saya setuju. Sakan. Kita dengan kawan-kawan kita bergurau sakan. Kalau orang tengok, biar betul ustaz. Contohlah kita kat podcast ni mungkin behave lah. Belakang podcast. Boleh gelak-gelak. Gelak-gelak. Macam tu lah. Cuma ada lah batas-batas yang boleh tak boleh buat. Ustaz ni macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Ada okey, ada tak okey. Ada okey, ada tak okey. Sama. Kalau kata pemain bola, depan orang mungkin okey tak okey. Artis ada okey dah tak okey, macam tu lah. Tentu betul. Tapi bila namanya ustaz, orang nak tengok yang okey betul. Sebab kalau tidak, mak nak suruh tengok anak tengok contoh siapa dia tunjuk ustaz. Tiba-tiba Allah, macam mana anak aku nak tengok contoh ni? Itu yang kita kalau boleh tu, kita ni had buruk tu kalau boleh kita tutup tak apalah. Walaupun kita loklak. Kan orang kata macam poyo. Tak. Orang kata poyonya belakang loklak, depan tunjuk warung.
Macam mana? Ustaz pakai poyo ni kan memang terkenang dulu tapi kan Ustaz, sebab ini pandangan orang pada saya lah, pandangan orang Ustaz. Sebab dia dah macam ibarat kita nak didik anak kita kan, kalau kita membesar, lagi-lagi kita yang umur kita membangun ni, saya rasa dia dah macam kita punya mindset dah macam clock dah kilang. Datang-datang dia dah chop dah, kena fikir macam tu. Macam tu lah rupa ustaz yang kita tahu dan kita diajar untuk kenal daripada kecil. Itu pendapat saya. Yalah. Sebab tu bila dah generasi tu dah evolve kan, benda sama ulang lah. Bila kita pula jadi mak bapak, kita cakap kat anak kita, orang serupa macam tu kau dengar cakap. Orang serupa macam ni, nanti dia sengit-sengit mulut ke apa. Itu realiti ustaz. Ni pandangan saya lah, yang saya pernah lalui. Dia tengok selekeh sikit je, janganlah, tak boleh. Kita tak tahu yang seleki tu pun ilmu dia tinggi mana. Tuhan dia sayang orang baik-baik ni, orang ada ilmu. Dia sayang. Sebab tu dia kata, baca Quran tak apa, qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia sayang, dia tengok orang baik-baik ada ilmu. Tiba-tiba awak hang cakap tapi yang tak amal. Dia jadi sebab tu Tuhan kata besarnya azab bagi orang pandai cakap tapi tak beramal. Bukan nak kata kalau dia tak baik hang, kalau tak baik hang jangan cakap. Kena tunggu soleh dulu baru cakap. Dia tak kata macam tu. Tapi dia nak bagi warning. Dan Tuhan bagi ke hang satu ilmu yang orang lain tak dapat. Tiba-tiba awak hang tak praktis. Jadi itu peringatan untuk kita juga. Betul. Peringatan. Nombor 2 yang macam saya sebut tadi lah. Takkan kita ni tak berapa baik. Kita ni pun nak tunjuk perangai tak baik kita. Sebab kita rasa macam aku tak mau hipokrit. Macam mana aku macam ni lah aku kat luar. Contoh ada orang macam tu. Biasa kan? Ada orang dia lolak kat belakang tapi depan dia buat baik. Bukan buat. Dia kena buat baik. Adakah itu dinamakan poyo macam kita bincang tadi tu? Saya rasa tengok depan siapa. Tengok depan siapa. Kalau depan tu orang yang jenis tengok atas kiri kanan belakang. Saya sendiri pun nak pergi sebahagian negeri, kadang nak ceramah kat masjid. Sesuai lah jadi penceramah kat masjid tu kan. Dia tak gayat lah sangat. Kalau pakai jubah ke apa ke, serban ke, tak gayat lah kan. Tapi kalau pergi tempat hak jenis naik motor ke, nak ride ke, nak enjoy ke apa ke, rasa pakai baju seluar setengah pun orang tak kata apa. Betul tak? Betul kan? Tapi macam tu lah. Sebab kita pun bukanlah kata nak ikut redha orang. Tak, bukan redha manusia. Redha manusia ni yalah, orang kata ikut redha Allah lah, harap orang kata tapi tak dapat dinafikan. Kita ni sakit telinga kalau orang kata. Jadi kita pun follow the flow lah. Alamak ustaz cakap apa tu? Follow the flow guys. Follow the flow. Okey ustaz, dalam tadi ustaz cakap 15 tahun dah sejak juara musim pertama kan. Untuk berapa ustaz rasa berapa tahun ustaz merasakan yang ustaz dia kata dicop Ustaz Reality TV ni? Berapa tahun? Dalam 15 tahun tu ataupun masih lagi sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya dah sebenarnya kita ni pun tak tahu waktu mula-mula masuk tu nak lekat nama imam muda. Kita pun tak tahu. Nama kita Ashraf. Kita pun tu imam sebelum daripada masuk program tu. Tapi lekat. Tak apalah. Di perjalanan sejarah hidup kita. Kita pun nak marah apa. Ini ketentuan. Tak apa, jalan. Mungkin ada isu-isu PU ke imam muda ke da'i ke ada isu, dia main juga kena terpalik kat kita. Kita pula abang long kawasan. Orang paling sulung dalam program. Jadi apa-apa dia call kita. Ustaz, Allah pasal apa call aku. Macam tu lah. Tapi itu perjalanan dia. Kita pun tahu banyak tahun nak buang perkataan tu nampak macam saya mulai hari ni saya tidak mahu dipanggil sebagai orang tengok orang panggil je lah. Tak buang pula rasa macam sampai bila hang nak pakai. Hang seronok kau dengan gelaran tu. Hang seronok kau orang dah sebut ustaz selebriti begini. Hang seronok, hang kembang kau. Kita ni sejujurnya lah. Antara benda perkataan yang paling saya tak suka ustaz selebriti. Betul. Tapi kita tak apa orang kata, orang dah anggap macam tu. Sebab kita nak jadi macam murabbi, orang yang sampai tua, orang ialah nak ambil manfaat. Aku mengaji dulu ni, ilmu ni. Nak kata aku alim sangat, baik sangat, tak. Lolak juga. Tapi paling kurang, aku ada ilmu ni, hang ambil, hang amai, aku dapat pahala. Sudah. Hak lolak aku tu, Allah ampunlah dosa dengan aku nak mengajar ni. Contoh.
Tapi orang panggil, Big, saya ni kira dah lebih kurang dalam ada 6-7 tahun dah saya buat pengumuman saya tak mau jadi imam muda. Tapi nak cakap tu dah macam boyo tau. Jadi saya guna istilah, saya ni dah tua, saya lepas ni saya tak mau panggil saya imam muda, panggil saya lah Ashraf pun boleh ke apa ke boleh. Dalam IG kita tengok kita buang. Kita buang, saya buang. Saya kena marah sebenarnya 2-3 orang. Ni ada geng-geng branding ni. Dia marah. Ustaz, dia kata nama tu bukan masalah, orang nak kata-kata lah. Tak apa, bukan senang nak brand. Ada orang nak nama brand tu. Saya kata, saya seronok kot, relax. Kalau tak ada bebanan di belakang macam tu. Faham. Tapi kita tengok, kalau nak cerita ni real lah cerita. Follower, contoh follower. Ada nama imam muda. Dulu tiap-tiap bulan 3,000, 4,000, 5,000 follower masuk. Ini reality. Semenjak dah tak ada imam muda, nama Ashraf Ridwan saja, setiap bulan kurang 2,000 kurang tu. Sebab orang nak search tak cari, tak jumpa. Adakah benda tu membuat patah balik, bubuh balik kan? Tak pun, sebab kita tak tahu, rasa macam okey. Enjoy. Enjoy lah. Kita dah rasa macam tak ada masalah. Orang nak panggil apa, panggil lah. Itu dah mungkin sebab kita faktor usia. Kita dah ada anak-anak dah. Kita tak rasa lah. Sampai bila orang nak panggil imam muda? Betul tak? Kita pun tak mau sampai orang cakap, berkat tu yang duk cerita kat depan ceramah tu imam ustaz-ustaz muda kita lah. Kita pun nak jugalah orang anggap macam orang tua dah. Contoh lah macam tu. Jadi apa tadi Ustaz Reality TV? Itu perjalanan hidup. Walaupun kita mengaji tinggi mana pun, kalau orang panggil Ustaz Reality TV, ya memang ham je tu. Jadi tak apalah. Tak apalah. Sebab Ustaz cakap tadi pun daripada segi follower, tukar nama tu pun, Ustaz dah sendiri secara tak langsung menepiskan yang orang suka cak Ustaz glamour tu semua tu. Sebab contohlah kita ada sendiri punya pendapat Ustaz. Ada satu masa kita rasa macam nak pergi mana-mana pun orang dia ada rasa macam cukup kot. Ada rasa. Tapi benda baik, lok-lak tu duk tengah top, hang tak kata apa. Yang pasal hang nak buat benda baik, pasal apa hang nak suruh orang semua. Adalah hati macam tak bagus pula. Syaitan cukup suka lah kalau kita ni stop dakwah bahasa mudah. Kalau ikut nak merajuk dah tak payah break. Faham. Balik aku pergi duduk kat Gaza. Kan? Kalau pick balik. Tapi teruskanlah. Tak apa. You buat bukan kerana tu. You buat. Benda ni big. Tak dinafikan. Ada hari orang kembang. Betul. Tak nafikan. Mula-mula tu orang panggil begini. Ada hari kita rasa macam, wow. Aku ni pun macam ni juga. Tapi ada hari tu lama-lama ni rasa macam, ikut suka. Orang kenal ke tak kenal ke. Ada rasa. Memang betul. Dia akan main. Saya jumpa bukan seorang orang. Saya jumpa ramai legend-legend. Ustaz-ustaz lama ke. Artis ke. Dia pun rasa macam tu. Ustaz. Kami tak kira. Saya jumpa dulu. Apa tu. Baru sangat. Duta Sherlock M7. Oh, okay. Duta. Dia lepas habis konsert, dia akan jumpa dengan 200 orang. 200 orang. Seorang-seorang datang kat gamak. Kita lepas mayam tak larat. Nak salam dengan orang. Dia layan. Saya kata hebat dia. Layan orang. Bila jumpa dia, orang berebut. Dia semayang Jumaat pun orang nak berebut dekat gamak dia. Kan? Tapi bila sembang dengan dia, Pak Dut, blue tick dekat IG tak ada. Dia kata hilang kalau kena hack je lah. Aku tak kisah. Dia ada sampai satu tahap. Ni legend. Dia sampai satu tahap. Tak apa. Dulu nak pergi semayang ni, dia rasa macam semayang Jumaat sekali orang nak tengok gamak, rimah lah apalah. Dia rasa macam tu dulu. Dia rasa macam nak semayang Jumaat sekali orang nampak. Akhirnya dia macam lama-lama dia rasa semayang je lah. Orang nak tangkap gamak, tangkap je lah. Saya kata semua orang akan sampai tahap tu. Dia akan rasa macam tak apalah. Ada orang seronok jumpa kita. Betul. Biar orang suka daripada orang benci. Betul lah. Layan je lah. Sempoi tu. Memang sempoi. Pak Dut Punya Pak Dut Pak Dut lah. Sembang. Duduk lepak ni daripada pukul 1 sampai pagi. Sembang dia macam mana pandangan dia pada orang agama. Best lah kita tengok legend kot. Yeah.
rockstar kot. Dia turun tu kita tengok, oh gila, orang gila. Indonesia style. Tapi bila main satu tahap kita tengok betul manusia ni dia ada bahasa ini hukum alam dunia. Betul tak? Selaju-laju ni bos kita. Selaju-laju mana kereta, lama-lama kita rasa teratur lah. Sebesar-besar mana rumah, lama-lama kita rasa biasa ya. Kita duduk tingkat bawah, tingkat lagi 2-3 atas tak naik dah. Biar pergi lah. Sebahagia-bahagia mana kita dengan isteri kita lama-lama kita rasa macam aku ada hari aku penat. Ramainya kawan lama-lama kita rasa macam tak ada apa dah. Tak rasa apa. Mungkin itu manusia akan sampai tu. Sebab itulah hukum alam. Hukum alam semua sementara. Dia akan rasa macam tu. Betul, dia akan rasa. Tak, ni betul. Saya sendiri pernah mungkin dah mula rasa macam tu. Betul. Faham Ustaz? Dia semua orang macam tu. Dia bila mula-mula tu dia lain. Yeah. Betul tak? Betul. Lama-lama okay. Macam orang bawa balik umrah. Balik-balik dengan jubah dengan serban kan. Betul tak? Betul Ustaz. Dia bawa kopiah hitam pula kan. Dia bawa dah lah. Janggut jangan cakap. Kan? Tapi bila lama-lama duk pakai jubah serban, orang cakap apa Haji? Kita tak rasa apa dah sebab aku memang macam ni. Pakaian aku tiap hari. Contohlah. Betul. Contohlah. Okey Ustaz Ashraf. Soalan seterusnya. Kita nak menyelami lagi lah kan. Ada tak sepanjang menjadi seorang ustaz ni mendapat soalan dan tawaran pelik-pelik ditujukan kepada ustaz? Pelik-pelik tu macam mana? Pelik-pelik tu macam soalan jangan cakap pelik-pelik dari pandangan ustaz lah. Macam ada orang offer yang bukan-bukan ke, tanya soalan ke sepanjang menjadi soalan ustaz. Tu memang macam-macam. Soalan mungkin normal. Tapi tawaran ustaz. Tawaran macam mana tu? Saya tak tahu ustaz, mungkin ada cerita. Ada cerita ke ustaz? Sebab kita tak tahu. Mungkin orang datang demand ke apa kat ustaz. Tawaran apa? Tawaran produk ah. Mana tahu. Tawaran produk kan, minta ustaz jadi duta ke apa. Itu biasalah, itu selalulah. Tapi tak apalah, yang tu cerita tak best sangat tu. Tak best sangat. Ustaz ada hak best lagi lah. Ada macam. Tak kena reveal. Terpulang kat ustaz. Kalau ustaz cakap ada. Tapi saya kalau tak okay, contohlah. Contoh. Tawaran orang ajak menikah biasa. Okey. Tak apa orang rumah aku dengar ni podcast ni. Tapi nak bagi tahunya bukan kita seorang tau. Sebenarnya ni realiti ni nak cerita. Tak apalah. Kita cerita ni bukan kuliah agama kan. Betul. Ni sebenarnya realiti ni. Saya tak heran kalau mutawif. Hak duk cakap depan dalam bah. Tuan-tuan belakang ni Jabal Rahmah. Belakang ni Jabal Nur. Makcik-makcik kat belakang duk tengok. Hai, yang ni jadi menantu aku. Saya tak heran. Biasa. Balik dia bagi business card. Bila kita balik pergi ziarah rumah dia. Anak dia cuti SEM dia panggil main hantar makanan. Itu biasa. Itu biasa. Tok Imam, Tok Bilal. Saya pun tak tahu. Orang mungkin lah. Orang suka aku dengan ustaz-ustaz ni kan. Offer anak tu biasa. Kita kata kita dah kahwin. Dia main. Saya tahu ustaz dah kahwin. Macam tu. Biasalah. Ini real lah. Real. Masih lagi buat juga. Itu biasa. Kita buat cara elok. Kita buat ni realiti yang bukan saya seorang. Saya cerita bukan kita, bukan Ustaz Ashraf. Dia bukan kata Ustaz Ashraf. Saya ingat ramai ustaz-ustaz lain. Ini saya dengar kawan-kawan duk cerita, sharing. Ustaz-ustaz ni suka cerita. Saya memang Pak Imam cerita. Weh, jemaah ni lah dia ajak. Macam-macam. Ini realiti. Saya tak tahu. Mungkin orang suka quote ustaz ke. Berkenan ke. Boleh apa? Boleh bimbing ke. Jangan. Ustaz pun boleh kira juga. Bimbing. Lagi tak bimbing nanti mampu. Tapi itu realiti. Dan kalau tadi tanya kita peribadi sendiri. Setakat DM. Setakat tu biasa. Cuma sekarang ni saya bukan kata saya baik sangat. Cuma saya pun tak berani sekarang ni. Sekarang ni orang boleh print screen. Tak saya. Bukan kata baik sebab takut print screen. Betul tak? Betul. Itu kalau makan balik tu. Jangan. Jangan pasal. Itu kena tukar. Kadang-kadang kita duk terfikir siapa dia lah yang cipta screenshot ni, print screen ni. Betul ya. Kalau tak ada tu tak tahu tu. Boleh bayang kalau big macam mana? Kalau ada print screen tu.
Bukan print screen, orang over. Over tu. Ha. Payah. Payah. Sebab orang tu pun dia nak kat kita ada harapan yang tinggi. Ya, kita pula jadi murah hati. Contoh. Dah betul? Betul. Macam mana nak handle? Kita satu yang kita pick up. Saya pick up banyak benda juga. Saya pick up satu, saya pick up mak ayah saya pick up. Orang tua kita pick up. Orang tua ni, kita ni jenis orang kata ni boleh tahan lagi. Sebab tu saya terus terang cakap, hampir 10, 11, 12 tahun saya tak pernah baca komen Facebook. Bagus. Adakah saya tak respon pada orang punya komen? Bukan macam tu. Bukan tak respon. Tapi bila nak move ke depan, 100 orang puji, 2 orang kutuk ni, yang tu duk teringat tidur malam tak lena. Betul. Okay. Jadi kita tengok kat mana. Kalau kat IG saya layan. Sebab orang IG yang saya punya group ni okey sikit. Macam tu lah. Bukan kita ada hati kita nak jaga. Jadi saya cakap kat mak, jangan duk baca komen. Orang rumah saya tak baca. Saya tak bagi. Dan dia pun alhamdulillah dia tak baca. Sebab kadang-kadang orang komen tu, orang komen. Kan orang lain kalau ni orang perempuan like gambar kita pun orang tanya ni siapa duk like ni kan. Contoh, bayangkan kalau kita orang DM, Ustaz, jenis-jenis pelik-pelik sikit. Kalau orang rumah kita baca macam mana? Jadi itulah saya pertimbangan kita. Kalau nak kata baik sangat pun baik, tak baik sangat. Aku bukan cakap ni suruh orang over. Dah bukan jalan. Tapi nak bagi tahu kita pun tahu tara mana kita. Tapi realiti dia memang orang lain ni dia tak segan. Walaupun kita laki orang. Walaupun kita betul lah. Betul lah. Macam confuse nikah kan tak nikah lagi dah. Jangan. Dah. Dia tak heran. Betul. Dia tak kira. Dia tahu. Laki orang pun boleh. Macam tu. Itu depa yang try dulu tu. Depa yang try dulu. Yang berani tu. Jadi kita ni pun dah balabik. Cukup takat tu je lah. Ya, cukup takat tu lah. Kita tak nak tahu lebih-lebih lah. Kang membawa ke rumah payah pula. Kita nak biar semua stay dalam studio lah. Leave it in the studio lah. Buat happen in studio, stay in studio. Yeah. Tak keluar ni? Tak keluar lah. Tak keluar lah. Kalau nak tengok, kena post dekat social media. Baru dapat tengok. Sebab dari studio ke studio. Aduh, okay Ustaz. Seterusnya memandangkan... Saya nak tanya kalau Ustaz sewaktu di bulan Ramadan. Okay. Ustaz sewaktu di bulan Ramadan. Permintaan Ustaz ni menjadi luar biasa. Kebiasaan Ustaz biasanya macam mana? Ustaz lebihkan kepada sapu segala job atau utamakan ibadah? Okay, baik. Saya tak mau jawab. Satu saya jawab sikit lah pasal saya dan juga saya jawab semua Ustaz sekarang ni. Semua Ustaz. Ada orang anggap yang ni macam job. Job untuk mendapatkan belanja duit ringgit dan sebagainya. Terpulang lah. Sebab benda tu harus. Saya tak boleh nak kata benda yang harus tu haram. Tapi ada orang anggap ini peluang. Hang nak pi semayang bagi tazkirah lepas witir. Better hang pi sebab hang memang nak semayang tarawih juga. Betul. Betul tak? Betul. Pi lah sekali semayang sekali pi. Contoh. Hang nak bagi tazkirah orang buka puasa. Sekali memang nak buka puasa pun. Majlis semua nak selit. Diorang mau. Dan realitinya bukan saya seorang. Semua ustaz. Ni kena cerita ni. Lah ni banyak surau 30 malam kuliah. Betul. Dia bukan macam dulu. Tak kira pejabat. Pejabat pun setengah pejabat tu seminggu 3-4 kali. Tu tak kira dia nak buat majlis nuzul Quran. Sekali nak buat majlis awal Ramadan. Ni. Sekolah, pejabat, yang tu, yang ni. Orang mau. Bila orang mau. Kita bukan nak kata senang nampak ustaz sekarang meratapi orang panggil. Tak bahasa mudah, better orang panggil dan kita hidupkan benda tu daripada kita bagi benda lain hidup. Betul. Jalan je lah. Tapi bulan Ramadan sebenarnya bulan Ramadan bila contoh break tengah lunch, pejabat tak keluar makan daripada nganga kat surau, dia panggil ustaz mai. Okey. Dan orang mau kita bagilah apa nak pengisian, kita pun hidupkan. Terpulang pada individu ustaz masing-masing niatnya apa. Niatnya untuk yang senang lenang ke, niat dia nak ambil peluang ke. Dan kalau dia pergi mana-mana pun dalam keadaan sibuk macam ni bulan Ramadan, kalau niatnya betul, bagus. Itu je lah. Saya sendiri macam nak kata bulan Ramadan, saya sibuk berniaga.
Orang duk sebut, ustaz dia kata, oh, hampa ni kalut Lailatul Qamar. Dalam hati kita tu. Sebab bulan puasa saya berniaga. Berniaga baju Melayu bulan puasa. Okey lah tu ustaz. Saya betul-betul. Jadi saya fokus juga benda tu. Saya bahagi masa, allocate. Cuma malam tu jangan tinggal lah tarawih. Itu benda penting. Contohnya, solat malam contohnya, jangan tinggal lah. Kalau kata nak ambil ceramah lah. Jaranglah ceramah itu sampai terbatalnya sembahyang tarawih malam ni. Tak. Benda jalan sekali lalu. Jalan sekali lalu. Cuma kalau boleh tu kita jangan pulun sampai letih sangat. Sampai keutamaan Ramadan tu hilang macam tu saja. Faham. Itulah. Dia kata bukan saya seorang, saya kata semua ustaz. Sama. Saya tanya semua ustaz. Ustaz famous ke? TV ke? Tak TV ke? Selebriti tak selebriti ke? Ada jadual kosong? Oh, tak ada. Penuh kuliah duha, kuliah ni. Sebab memang kalau belah Kuala Lumpur lah, orang ramai. No. Ini realiti. Macam tanya, macam mana nak main sini payah, tak payah. Bukan saja-saja. Tak betul. Ini realiti, bukan saja-saja. Lagi kita pergi sini, kita pergi sini. Kita pun masa kita nak buat untuk peribadi pun kadang kena cari-cari juga. Betul. Sebab dah sibuk kot lain. Alright ustaz. Tadi ustaz ada sebut yang print screen tu. Okay. Zaman ni. Ya. Handphone. Kalau handphone tu orang kata panggil smartphone kan. Kerana ni dah ada AI. Benda yang kita fikir tu dia boleh tahu. Lagi kita scroll, benda tu keluar kat phone. Okay. Phone tu macam So sekarang ni zaman dia punya canggih. Untuk menanyakan soalan seterusnya dalam kehidupan ustaz lah kan. Apa ustaz buat tu kan, seberapa kerap benda tu divideokan ke apa ke. And then satu lagi seterusnya, tadi ustaz cakap cukup tak berkenal dengan ustaz selebriti. Kita nak ustaz memberi ustaz punya apa orang kata penjelasan yang tersendiri. Ustaz selebriti dan mungkin ustaz tu sendiri apa dia. Jadi first di ke arah zaman handphone ni, sebab contoh lah ni handphone mana-mana pun boleh buat apa. Ustaz pergi mana? Ustaz buat apa? Jadi didocumented kan. Documented kan. Kalau pergi kedai oncit pun kena. Yalah, kita hidup zaman tu, zaman lensa, zaman kamera, zaman rekod, zaman benda mudah. Dulu kalau terlepas shot tu nak kena ulang balik. Lakon semula. Ni tak payah lakon semula. Benda real banyak. Mudah dalam poket, keluar orang tangkap. Kita terimalah setiap zaman. Betul. Setiap zaman. Zaman ni akan berubah dan teknologi ni macam pisau. Kalau kita guna elok-elok boleh guna untuk potong buah. Betul? Tak ada pisau pening kepala juga. Betul. Tapi ada ketika pisau boleh bunuh. Betul. Jadi macam mana cara you nak handle? Benda tu tak salah. Okay, jadi kalau kata screenshot lah benda apa, orang documented kan benda tu. Saya boleh sebut macam ni. Kalau orang tu ada nilai besar dalam sebuah masyarakat, pasti banyak benda orang akan dokumentasikan. Itulah Nabi SAW. Orang paling banyak bukan bercakap. Dalam rekod sejarah tokoh dunia, paling banyak yang direkodkan berkata-kata adalah Rasulullah SAW. Kalau ikut logik betul, orang hafal juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal juta hadis. Rekod, hafal, ribu orang hafal. Maksudnya, orang tu penting. Contohlah kan, kita cakap satu benda, orang kutuk, orang kritik. Satu side kita kata, alamak, ini menunjukkan bahawa habislah, tarnish kita punya image. Tapi satu side lagi nak bagi tahu, you adalah somebody yang membuatkan orang trigger nak kritik. Maknanya you ni somebody lah. Yeah. Jadi kalau you tak ada apa-apa, budak mana cakap pasal hukum silap, orang pun tak komen lah. Betul. Contohnya kita cakap benda tak betul, kita ni somebody, mesti orang akan nak kutuk, orang nak komen macam-macam. Depends pada you. Jadi kalau kita dah tahu, kita ni orang tunggu ya bila nak luruh. Orang dah tunggu ya nak cari pasal. Jangan cari pasal lah. Datuk Siti Nurhaliza, saya sebut. Datuk Siti Nurhaliza, waktu kami mengaji dengan geng-geng media, pengarang-pengarang, editor-editor majalah, editor-editor akhbar, dia kata, dulu Datuk Siti Nurhaliza jawab dengan martawa nilai. Orang tanya jawab. Semenjak daripada dia juara lagu, dia mula orang nak kenal ni, orang tanya soalan, nampak macam dia ambil 10 saat untuk jawab. Orang tanya macam mana Datuk Siti, dia pandai soalan tu. Contohlah dia gurau-gurau.
Saya nak jawab pun takut. Sebenarnya dia tengah ambil masa untuk jawab. Ambil masa. Sebab dia tahu. Dulu dia jawab sebagai Siti Nurhaliza. Sekarang dia jawab sebagai Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi nombor 1 negara. Mesti ada liability. Betul. Dulu you sebagai imam kampung. Lah ni you imam muda. Duk cakap merata. Orang pegang kata-kata. Mesti kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Betul. Jalan mana-mana pun orang tengok. Betul lah. Baju apa orang tengok. Kalau orang boleh cam, ada orang dari jauh dia boleh cam. Ada yang kemungkinan kat luar sana jenis kaki standby. Ya, kita pakai face mask pun orang kena. Macam ni lah. Dia nak buat puan ni, nak buat puan ni. Ada yang jenis macam ni saja. Awak tak ada pula. Kena jaga. Tunggu standby. Salah sampai yang mengantuk tunggu pun ada lah. Sebab kepala tak betul. Nak tunggu yang benda tak betul lah. Dia tertidur pun bangun-bangun tak buat apa-apa lagi ke? Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Sedih lah nak cakap. Tapi ada orang macam tu. Satu lagi nak mengatakan yang tadi yang saya cakap tadi, soalan saya bahagian kedua. Ustaz selebriti. Okey, baik. Bukan saya tak suka. Saya tak suka tu bukan tak suka kat ustaz selebriti. Sebenarnya untuk peribadilah kita pun dengar tu macam geli sikit. Orang kampung kata, kita bersama ustaz selebriti Muhammad Syah. Kita geli sikit. Geleman sikit lah. Dia macam ni. Dulu ni ustaz-ustaz lah. Imam-imam lah. Selebriti, selebritas. Bahasa mana? Latin ni? Saya tak ingat bahasa mana. Apa beza dengan ustaz biasa? Okay. Selebriti ni bagi saya lah, pandangan saya. Selebriti ni apabila ustaz itu dilihat pada peribadinya. Bukan pada mesejnya. Mesej jadi nombor 2. Dia cakap apa benda tu dah jadi macam nombor 2. Tapi bila selebriti, orang lihat dia kahwin berapa orang. Dia main bila. Lensa mula ada. Dia diwatakkan dengan watak yang orang nak tangkap gambar. Dulu ustaz, orang tak tangkap gambar. Orang rasa kami dapat ilmu. Sudahlah. Betul. Okey, dapat ilmu. Kami nak mesejnya, ilmunya. Apa yang dia sampaikan kami nak ambil. Tapi ada orang lah ni, ustaz tu mungkin dia cakap 5 minit tapi balik kenangan dengan dia, gambar dengan dia. Okey. Adakah benda tu salah? Saya rasa benda tu tak salah. Kalau yang diidolakan, yang diikonkan itu adalah ustaz, walaupun orang panggil ustaz selebriti ke apakah, kalau contoh tu baik, lebih bagus daripada diidolakan yang tak bagus. Itu satu. Jadi saya tak marah kalau orang panggil ustaz selebriti. Cuma kita dengar macam meremang. Dia macam tak mana sangat kan. Selebriti tu kan. Macam artis sangat dah. Tak, tapi itu realiti. Dulu orang tak panggil. Sekarang mula orang panggil. Sebab orang tengok watak-watak ni masuk TV. Okay. Tak tahulah. Definisi ustaz selebriti tu macam mana saya tak tahu. Adakah kerana dia lepas masuk TV ke? Dia influencer TikTok ke? Faham. Apa maksud sebenar? Tapi bagi saya maksud dia, bila orang melihat kepada tubuh badan manusia itu, maka dia dianggap selebriti. Kalau orang melihat kepada mesejnya, macam pelakon, walaupun dia berlakon, kalau orang nak tangkap kerana dia berlakon, okey lah. Ataupun orang nak tangkap dengan kerana kemahiran dia mewatakkan lakonan. Ada satu part yang lain. Ada orang yang tak pandai berlakon pun, tapi dia selebriti. Orang nak duduk dengan dia. Appearance dia. Tak apalah. Panggillah ustaz apa pun. Selebriti ke, tak selebriti ke, imam muda ke, imam tua ke. Dah simple lah kita. Simple. Panggil lah apa pun. Benda tu orang panggil. Kita terima lah. Tak payah marah-marah. Jangan panggil saya begini. Rasa orang tu nak panggil lah. Walaupun dah betul tak nafikan, kadang kita rasa macam tak payahlah panggil tu. Sebab tu saya sebut, saya lebih suka murabi. Walaupun kita tak murabi sangat, tapi kita lebih suka orang mendengar mesej kita, ilmu kita, daripada orang ambil kita saja sebagai gambar dia. Betul. Itulah. Tapi Big, macam tu lah Big. Orang nak tengok gambar, layan lah. Iyalah. Layan lah. Mai jauh-jauh masuk Felda, makcik nak tengok gambar ustaz. Takkan tak layan lah. Layan lah. Orang ada harapan. Sebab terselit juga ustaz, saya nak tanya jugalah kalau di mana ada situasi orang menyalahgunakan title itu. Ya. Apa pendapat ustaz? Dia salah guna ni. Benda elok ubat pun kalau salah guna jadi dadah. Betul tak? Betul. Kan? Ayam ketum dulu orang pakai benda ni tak payah cerita orang tak benda yang orang macam generasi kita tahu berubat. Ya, salah guna semua. Benda nama kata salah guna ni
Apa benda pun salah guna semua jadi tak elok. Ada orang ambil kesempatan. Saya tak nafikan. Istilah penunggang agama itu wujud. Saya tak nafikan. Orang yang benar-benar mengambil keuntungan dunia dengan menjual agamanya. You jual baju, you jual kasut, you jual ikan bilis ke, you jual apa lebih mulia daripada menjual harga agama you. Tu betul, tak nafikan. Tapi untuk melabel semua yang sedang, dia cakap, dia pun tak ada niat nak dapat keuntungan daripada dunia, dapat. Adakah semua itu sebagai penunggang agama? Itu satu benda yang tak adil. Betul. Tak adil. Sebab ada orang yang jujur, tapi perjalanan hidup dia begitu. Allah bagi kelebihan. Allah bagi. Dapat kelebihan dia. Saya pun dulu mengaji sekolah kecil-kecil dulu. Kita tak pernah. Ni benda paling payah ustaz-ustaz nak jawab. Besar-besar nak jadi apa cita-cita. Kita tak kerti jawab tau. Dulu mengaji Mak Tafi duduk kat Kelantan. Orang tanya, hang nak kerja apa besok? Kita pun, Allah bagi rezeki. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Jawapan dululah. Tapi kalau fikir balik betul juga. Apa cita-cita hang? Tak tahu tau dulu. Dan tak pernah kita fikir Allah nak bagi rezeki sampai tahap macam ni. Saya cakap terus ambil. Tak pernah terfikir Allah bagi rezeki sampai hari ni. Macam ni punya gaya. Punya rezeki ni. Sampai kalau jadi apa-apa pun adalah RM2 cacat mana apa ke sakit demam. Habis duit pun kadang-kadang kita fikir tak apalah. Aku pun dulu bukan macam lah ni. Dulu pun susah. Sebab tu kita pesan kat budak-budak muda sekarang. Bila mengaji, buka-buka nak jadi ustaz. Nak jadi ustaz, masuk sekolah agama. Kita tanya, nak jadi sebab apa? Kalau dia jawab, kami nak jadi sebab dia tengok ustaz career ustaz ni nampak, ustaz pun nampak kuih duduk senang. Kita nak abang satu benda. Dulu kita tak fikir benda tu. Betul. Allah bagi. Saya terang cakap Allah bagi. Saya tak terfikir. Macam mana? Macam banyak. Bukan kata kaya, tapi ada. Satu masa nanti, 10 tahun lagi, orang tak pandang kakak ustaz. Orang tak pandang dah. Kalau orang tu ikhlas, dia tak ada masalah. Tapi kalau orang tu tak ikhlas, dia mula rasa macam, meranggut jiwa dia lah. Dulu ustaz-ustaz tu macam tu. Ustaz-ustaz kampung, makan apa ada. Sekarang ustaz-ustaz kereta besar. Saya kereta besar. Saya tak malu nak cakap. Tapi nak cakap, yalah saya berniaga baju semua. Tapi hari ni Allah bagi, punya melimpah ruah. Satu hari nanti Allah nak tarik, Allah tarik. Betul. Tapi bukan itu asas dia. Orang nak salah guna, yalah, macam saya sebut tadi, semua orang boleh salah guna. Betul. Kan? Betul, senang. Jual agama ni laku. Ikan bilis biasa, tak ada apa-apa. Ikan bilis yang dia ada nama ni dia lain sikit. Okay? Jadi kalau dia ikhlas, Allah angkat darjat dia, silakan. Kita pun seronok. Yang diangkat oleh masyarakat adalah orang-orang yang selayaknya. Ya, betul. Okey, jadi untuk penonton otak lelaki, kita sudah pun menyelami apa yang ada di dalam otak Ustaz Ashraf. Itu segmen kedua tadi yang amat mendalam. Harap anda semua boleh mengambil iktibar daripada apa yang baru saja anda dengari dan tontoni. Dan kita akhiri segmen kedua ni Ustaz. Kita ada penutup segmen ketiga di mana tadi Ustaz menyentuh tentang isu ikan bilis. Dan kita akan kembali dengan ikan bilis sebentar saja lagi. Otak lelaki. Kembali kita lagi dalam Otak Lelaki. Segmen yang ketiga. Masih lagi bersama Ustaz Ashraf. Ya, saya. Ustaz, tadi kita dah mendalami, kita menjiwai soalan dan jawapan yang sangat-sangat orang kata dia kena So sekarang kita santai je Ustaz. Segmen yang ketiga ni dipanggil Rapid Fire Challenge. Rapid Fire. Macam tembak-tembak macam pelik ni. Bukan pelik Ustaz. Dia nak janji penting ada kelajuan. Okey. Lepas tu yang seterusnya Ustaz makan pedas tak? Makan. Boleh lah. Jadi sebelum kita nak mulakan sesi segmen ketiga ni, saya nak memperkenalkan kepada Ustaz lah. Untuk mereka yang menonton, bilis kenangan. Ustaz dah sebut ikan bilis kan? Ya. Bilis kenangan 90% bilis, 10% sambal. Maknanya inti tak kedekut Ustaz. Yang ni kira. Inti tak kedekut. Okey, kat sini Ustaz saya bagi Ustaz ni spicy level dia berapi. Dia ada level? Ada level, ada original, ada berapi. Hari ni kita bagi berapi kat Ustaz. Dia berapi apa pula?
Api-api pedas Itulah. Jangan ikat api. Level paling bawah berapa? Original, asli. Original. Asli. Ni level number? Atas dia. Atas dia. Okey. Okey Ustaz Boleh. Tapi Ustaz, Ya. dia twist dia kali ni selalu kita bagi tetamu kita makan lah ni kan. Tapi kali ni sebab dia bagi cadangan dekat sini elok bersama nasi. Jadi kita bagi kat Ustaz dengan nasi kali ni. Saya nak makan lah. Ustaz. Makan. Sebelum Ustaz nak makan, saya soalan rapid fire ni. Jawapan tidak diberi dalam 3 saat. Okey. Ibaratnya denda lah makan pedas. Maknanya tak jawab makan. Macam tu tak jawab dah. Nampak sedap. Tak jawab dah. Tapi kan Ustaz, dari segi nak bagi Ustaz makan pun, jawab sajalah. Jawab sajalah. Makan tetap boleh makan. Boleh Ustaz? Kalau jawab cepat juga, penghujung boleh makan juga. Boleh. Oh, takkan nak buang tu. Kita nak buat kenangan. Okey. Kenangan. Boleh. Untuk Ustaz. Boleh. Untuk Ustaz. Kita mulakan round ni Ustaz. Ustaz nak letak dulu kan nak pegang tu? Macam nak makan dulu. Oi. Macam tak tahu tengah lapang. Okey Ustaz. Apa yang benda yang pertama yang keluar dekat kepala Ustaz daripada apa yang saya cakap ni, Ustaz cakap ke? Ya. Okey, perlu jawab dalam 3 saat. Okey. Ayat perkataan yang pertama, baju. Kurta. Tak baju. Seterusnya, laut. Merah. Laut merah. Laut merah. Macam mana? Boleh. Boleh. Nombor 3, kereta. Api. Seterusnya, Bila nak makan? handphone. Apa tu? Dapat. Minta dapat Ustaz. Boleh makan Ustaz? Makan ni. Makan ikan bilis saja kan nasi ni? Mana-mana Ustaz. Tapi dicadangkan dengan nasi dengan tapi nampak special. Nampak special. Memang. Macam ni tak payah jawab tau. Menyesal jawab. Bismillah. Banyak bilis dah macam mana? Dari sini dengar kunyah dia. Boleh nak dekat ke? ASMR. Bilis kenangan guys. Spicy level berapi. Makan habis lah? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz makan, saya tutup ke rancangan. Makan. Tak sedap. Tak sedap. Sedap. Minum. Tak lepas ni mana tahu Ustaz nak bawa balik apa. Ada rasa pedas. Boleh ke pedas tu? Boleh tak ni? Boleh. Dia jangan tak ada pedas. Macam ni kalau baru dia balik, dia jadi kenangan. Okey Ustaz, kita sambung boleh? Sambung boleh. Baru nak satu soal lagi. Okey Kak, yang seterusnya Ustaz. Rokok. John Blend. Okey. Jawapan tu legend Ustaz. Okey, kita kembali balik kepada perkataan yang pertama tadi, baju Ustaz. Okay. Kita nak huraikan kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada Ustaz. Baju favorite Ustaz. Saya t-shirt dia. T-shirt saja. T-shirt dia besar. Simple. Oversize. Simple. Bagi kita bermakin naik. Sama. Okay. Faham. Kalau laut Ustaz, bila last mandi laut dan Ustaz pilih laut atau sungai? Sungai. Saya baju kalau masa-masa ni digatai sikit. Saya orang Penang. Penang keliling laut kot. Dah cari sungai pula. Okey. So memang bagi Ustaz sungai lagi relax lah. Saya suka air tak ada rasa fresh. Baru balik banding sungai baru ni. Patut fresh lagi lah dalam ingatan. Seterusnya, tadi kita sebut kereta kan. Kereta pertama Ustaz, dan di mana kereta tu sekarang? Kereta pertama Proton Izora. Ada dengan adik saya. Dia hidup ke, dah mati ke apa enjin, tak tahu dia jadi mana. Tapi okey, ada lagi lah. Tu kereta hadiah. Kereta hadiah. Hadiah dulu, mula-mula dulu. 2010. Waktu tu kita nak pakai motor. Kita geng X5. Kat sana. Sekali lepas bagi kereta tu, dalam 3 tahun ni berapa ratus ribu kilometer jalan. Pergi mana? Pergi Sarawak. Betul lah. Silap soalan betul lah pergi mana kan. Okey Ustaz. Seterusnya handphone pertama Ustaz. Lama cerita sejarah ni. First handphone pertama
Dulu ada 3-2 Sekupang. 3-2. Bukan 3-3 Sekupang. 3-2 Sekupang. Sebelum 3-3 Sekupang kan? Ya, sebelum 3-3 Sekupang. Panjang sikit. Dia panjang sikit. Betul. Dia panjang sikit. Betul. Lama Kita generasi yang memahami. Main game ulak. Ya. Oi, jangan. Ya. Dia atas berat, bawah nipis sikit. Baling kat anjing. Baling kat anjing. Mati syahid. Mati syahid. Ingat lagi. Betul. 3-2 Sekupang. 3-3 Sekupang lepas tu. Ya, betul. Lepas tu 3-3 Sekupang. Semua pakai 3-3 Sekupang. Baru tentu kita tak panggil viral atau trend pun. Ya, tapi semua pakai. Dia macam wajib lah. Siapa tak nak Nokia tu makro lah. Betul tak? Nokia dulu kan. Lepas tu dengan jual cover set. Cover set siapa paling cool? Alah, boleh cabut pasang. Beli kod ringtone kot. Beli kod muzik kot. Buat lagu. Jangan main. Kalau tak tahu nanti DM tanya kita orang kod ringtone tu apa. Seterusnya tadi Ustaz sebut rokok. Rokok. Okey Ustaz. Hukum hisap rokok dan Ustaz pernah cuba tak? Soalan. Saya faham ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Tapi saya pegang fatwa yang terkini menurut ulama haram. Saya pegang haram. Ada sambungan lah. Saya pernah. Ustaz pernah cuba? Sejujurnya pernah. Dan saya tak malu pun nak cakap pun sebab kawan-kawan kadang-kadang bukanlah kata smoker. I'm not a smoker. Tapi pernah. Okey. Jadi tak ada apa. Settle lah. Terjawab dah. Tapi hukum haram tak haram. Kalau orang tanya haram. Itu yang kita nak tahu. Itu saja Ustaz. So, dengan itu kita akhiri segmen ketiga dan juga episod Otak Lelaki kali ini. Sesudah kita menyelami sedalam-dalam otak seseorang Ustaz Ashraf. Kalau rasa tak cukup selam, komenlah kat bawah tu. Mungkin kita ada part 2. Sebab sekarang Ustaz Ashraf nak makan. Macam tahu-tahu. Macam tahu-tahu. Mata tak tengok kamera dah. Mata tak tengok dia. Sambil kita nak tutup episod kali ini, Ustaz, terima kasih sekali lagi. Saya pun. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Sambung makan Ustaz. Jadi untuk mereka yang menonton, jangan lupa subscribe kami semua di sosial kami. Otak Lelaki. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya nak tambah Ustaz makan. Okay guys. Assalamualaikum. Good night.